Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 22 bulan Jun 2025, hari Ahad, kami Kembar Sufah Utara berada di Institut Tahfiz Abada Parit Panjang, Baling, Kedah untuk satu melaksanakan memorandum persefahaman untuk kerjasama antara kami Kembar Sufah Utara dengan pihak Tahfiz Abada ini, dan juga untuk khusus umrah terbuka bersama dengan kaki tangan di sini, waris-waris dan juga pelajar-pelajar di Tahfiz Abada ini. Alhamdulillah selesai dah khusus kami di sini, dan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir di khusus umrah terbuka kami pada hari ini. Dan juga insyaAllah Tahfiz Abada akan menjadi ejen rasmi kami untuk jemaah umrah daripada Baling, Kedah. Jadi pada orang Baling, kalau semua nak pergi umrah, boleh cari Tahfiz Abada ni, cari Ustaz Ziaul Haq, wakil daripada Tahfiz Abada untuk daftaran. InsyaAllah dengan semua pergi umrah yang berdaftar dengan Tahfiz Abada dapat membantu sikit sebanyak pihak Tahfiz Abada untuk urusan pentadbiran. Semua boleh like, komen, sharekan video ini, dan boleh jemput follow kami Kembar Sufah Utara, teman Kembar Sucimu, unggah keluarga lebih makna.